Jintan manis 100 gram, jintan putih 100 gram. Kita basuh bersih, kita tos, lepas tu kita sangai. Ketumbar, jintan manis, Jintan putih. basuh Basuh, kita tos, lepas tu kita sangai. Basuh. Terus keringkat. Lepas tu sangai tanpa minyak. Sangai. Okey, sangai. Mana dia goreng tanpa minyak. Okey. Ini kita tengah buat ibu rempah kat ayam ya. Okey, ibu rempah ni berbagai resepi kita boleh buat ya. Pertama, Ni pun kita kena timbang lah 300, 100 tu. timbang. Dekat Pasaraya dah ada siap paket. Okey. Dekat sini resepi ibu rempah ni kita boleh masak bahan. Kalau ibu rempah saya ingat hanya satu je dulu. Teh. Sate, sup, ayam rempah sedap. Okey, sate, sup, ayam berempah, daging masak hitam, ayam atau daging masak Bali, masak lada. Orang Melaka masak lada letak rempah kan? Ya. Betul kan? Masak lada. Dia lebih kurang masak asam pedas. Tetapi dia menggunakan serbuk kari. Sate sup daging masak hitam lagi. Daging masak hitam, masak Bali. Daging masak. Lepas tu goreng rempah, ayam goreng rempah. Lepas tu ayam masak Bali, daging masak Bali. Ni kita sangai sampai dia betul-betul kering. Dan bila kita pegang tu, ketumbar, contoh biji ketumbar kita picit, dia pecah. Tu tadi dia dah siap. Kalau apa yang pecah tu? Ketumbar. Dekat sini contoh ibu rempahnya. Saya dah siap. Ini dah lama ni. Dah hancur. Kak masak nasi biryani pun boleh. Tak. Sebab Tahu dia macam ni lah. ya betul. Saya takkan cerita. Dia tu sebab dekat sini kami ada kelebihan masing-masing AJK kami. Bahagian masak, saya tetap bahagian masak. AJK yang lain, kawan saya, sahabat saya, Kak Nipah, Ibu Bersalin ke Nurul, Nurah, kita dah ada Speciality masing-masing. masing-masing. Saya hanya masak saja. Cikgu, ada tak makanan orang Saleh boleh guna ibu rempah? Menu Boleh. Menu apa yang boleh? Okey, menu apa? Ibu Saleh punya ikan. Sebenarnya kalau kita nak tahu ketumbar ni, kalau kita buat jamu, orang letak ketumbar tau. Sampai kata untuk jamu. Baik. Sama saya buat sendiri jamu. Saya buat jamu, saya tak nak cerita, tapi kalau orang cakap, kalau contoh, saya akan bagi bahan, bukan bagi bahan, bagi tahu bahan. Tapi Buat saya takkan minyak buat. apa cara buat minyak urut tu pun best juga tu, hari tu saya dah terlepas. Yang saya tak tahan kan, beli yang ke api saya tak tahan. Berpuluh-puluh yang dah habis. Saya jujur saya dalam pantang ada satu. Dia dah kering, tetapi dia tak sampai ke dalam lagi.
Kalau ayam goreng rempah, ibu rempah kita letak apa lagi kat ayam goreng? Serai. Serai. Halia. Tak payah. Serai halia, lepas tu daun cari. Lengkuas tak letak je. Lengkuas tak. Tapi ikut selera. Ada setengah orang tak suka lengkuas. Macam saya tak suka halia, saya suka lengkuas. Sebab bila saya makan halia saya sedap. Maknanya kalau tak nak halia guna rempah pun boleh. Oh, boleh. Tapi kalau nak kedua-dua bahan tu pun boleh. Ikut cita rasa kita. Tetapi ada rahsia dia. Saya suka serai, tetapi kita tanam sendiri serai. Waktu kita ambil serai tu, kan ada daun dia kan? Okey, daun tu jangan buang. Blend sekali dengan daun dia. Jadi warna dia cantik. Dia akan jadi warna kuning ke hijauan. Hijauannya. Ha. Berapa banyak nak blend? 2 helai ke ataupun sekam ke? Contoh ayam kita potong satu batang serai, gunalah daun dia semua. Aku ambil dari awal sampai akhir. Tapi tak ada dah sampai akhir. Yang sejengkal paling akhir tu kita boleh buang. Dalam batang, Kak, kalau dalam batang, kalau saya mandi, serai, daun limau urut, daun lengkuas, Macam daun apa tak? daun jarak putih. Sekejap lagi dah. Goreng. Sate goreng kita letak ibu rempah, serai, tumis, kunyit, tumis. Masuklah daging atau ayam. Tak payah. Sebab kita buat sate goreng, kita peram daging, contoh daging, bila kita peram, daging dia lebih lembut. Tapi, kena lebihkan gula. Daging kalau garam lebih, biar. Mana ni? Sebab dia basah tadi. Kak Yang kalau lihatnya, ibu rempah halia serai. Untuk bawang merah putih. Gula. Gula aji sikit lah kalau siapa makan aji. Tetapi kalau siapa tak suka aji, boleh ganti dengan serbuk cukup rasa. Tapi pastikan garam tu kita jaga. Sebab serbuk cukup rasa, dia dah masin. Kalau gula tadi gula putih ke gula nisan? Apa? Garam biasa je lah. Bungkus tuang dekat macam batu. Sebab kuali dia simpan haba. Okay. Dah cukup nasi hangit. Tapi seandainya dah betul-betul dah masak, kita tak buang, just tuang ke bekas lain. Tapi Kak Yan tak, kita biarkan kuali. Okey. Kuali masih faham panas, masih menyimpan haba. Jadi bila dia dah rasa macam ni, kita matikan api. Tapi tangan sentiasa kacau itu. Kuali masih panas. Percaya tak? Tak perlu mengisar. Cedok satu sudu teh kecil, letak dalam gelas besar ni. Gelas kecil sikit pun boleh. Kalau siapa-siapa ada tanam bunga telang, masukkan bunga telang dalam 3 helai. Kita nak ganjil 3 helai. Lepas tu sepotong limau nipis ataupun lemon. Letak air panas, tutup. Bila dah faham, masuk madu dalam satu sudu, minum. Tak payah lama. Kita minum 2 kali saja. Dalam masa 2 hari akan dapat rasa badan kita betul. Ingat baca. Okey, sekarang itu rempah Kak Yang dah siap ya. Ketumbar. Kita boleh pijit ni, pijit ketumbar. Dia pijit. Dia hancur. Itu tanda dia sudah siap.
Ibu dah. Ada 8. Jadi kita akan isi dalam dia air paip. Air paip. Okey. Air akan kering dalam masa 50 hari.